Bagi kalian di luar sana, tahukah anda bahawa tulang kita merupakan 4 kali ganda lebih kuat daripada konkrit? Dan untuk pengetahuan anda, tulang di bahagian peha atau dikenali sebagai femur bone merupakan tulang yang paling besar, paling berat dan paling kuat antara tulang-tulang yang lain. Tetapi, terdapat satu masalah yang paling besar yang melibatkan kepada tulang kita. Kalian mesti dah tahu kan topik apa yang saya nak ceritakan pada hari ini? Sebab kalian kan pandai. Dan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah osteoporosis. Kita nak tahu dua benda di sini. Apakah itu osteoporosis dan bagaimanakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkannya? Ramai di luar sana, mereka tidak mengetahui bahawa mereka sebenarnya ada penyakit yang dikenali sebagai osteoporosis. Sebab osteoporosis dikelaskan sebagai silent disease. Tanpa menunjukkan sebarang jenis sign dan simptom, mereka dah ada penyakit tersebut. Kenapa seseorang tu mengalami osteoporosis? Dia ada banyak reason di sebelah dia. Salah satunya adalah faktor usia dan keduanya adalah pemakanan seseorang individu. Okey, selain daripada faktor usia, jantina juga memainkan peranan yang sangat besar di dalam masalah osteoporosis ni. Jika anda lihat dekat sini, seorang wanita dia mengalami peratusan untuk mendapatkan osteoporosis lebih kurang 30% lebih tinggi daripada seorang lelaki, sebab wanita akan mengalami menopause. Apabila usia seseorang wanita tu semakin mendekati dengan menopause, wanita tersebut perlu jaga pemakanan dia, dan saya sarankan supaya meminum susu yang dihaskan atau yang disyorkan untuk mengelakkan penyakit osteoporosis. Okey, jadi saya syorkan pastikan pemakanan harian anda ni mesti mengandungi sejenis mineral yang dikenali sebagai kalsium. Sebab pengambilan kalsium dalam kuantiti yang bagus dapat mengelakkan penyakit ini pada usia nanti. Maka penyakit osteoporosis ni boleh dielakkan jika kita mengambil makanan yang sihat dan mengamalkan aktiviti seperti exercise. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit, ikuti saya dalam kelas Sains Star Tutor. Make sure subscribe Cikgu Sains, Cikgu Michael.